Orang Malaysia panggil design ni tapak gajah. Ini pula biji sawi. Yang ni cakar harimau namanya. Dari mana datang nama-nama pelik ni? Nama gelaran ni datang daripada 5 negeri yang paling top banyak beli emas dekat Malaysia. Nombor 5, negeri Selangor. Negeri yang paling ramai penduduk. Banyak golongan profesional, celik keuangan, ramai tukarkan duit kepada emas sebagai simpanan. Nombor 4, negeri Johor. Antara buying power emas yang sangat tinggi. Sebelah je dengan negara jiran Singapura. Kebanyakan orang Johor yang ada lebihan duit, diorang akan tukarkan kepada emas. Tak nak duit tu jatuh dengan inflasi. Nombor 3, negeri Kedah. Kedah bukan negeri yang paling kaya. Kebanyakan orang Kedah memang dah lama ada ilmu tentang simpanan emas. Mereka simpan dina, gold bar, gelang sampai siku. Macam geng-geng Mami Jarum, kita jadikan emas sebagai aset yang boleh diwariskan. Nombor 2, negeri Terengganu. Antara pembeli dan juga penyimpan emas yang paling aktif. Ada ramai tukang emas yang hebat-hebat dekat Terengganu. Kebanyakan mereka ni anggap emas sebagai simbol kestabilan dan juga kekayaan. Nombor 1, penyimpan emas yang paling ramai kat Malaysia adalah daripada negeri Kelantan. Daya pakai emas, simpan emas, beli emas memang dah lama dekat Kelantan. Tengoklah founder-founder kat Kelantan, semua emasnya menimbun-nimbun. Kedai-kedai emas dekat Kelantan memang bersepah-sepah. Apa yang pernah pergi pasar Siti Khadijah mesti ada nampak kedai emas menghadap kedai jual buah. Bukan satu, tapi ada banyak. Negeri yang ramai pembeli emas ni tak semestinya negeri-negeri orang-orang yang kaya. Kebanyakan dari mereka ni tak tunggu harga emas turun baru nak beli. Selalunya memang konsisten beli setiap bulan. Tengoklah berapa ramai yang beratur. Sebab tu kalau harga emas naik ataupun turun, diorang ni relax je. Emas yang dibeli tu bukan untuk jual, tapi untuk disimpan lama. Kenapa ya kita kena simpan emas daripada sekarang? Bila kos sara hidup makin naik, duit yang kita simpan tu nilai dia makin lama makin kurang. Kalau kita tukarkan duit tu dalam bentuk emas, nilai emas tu dia kalis inflasi. Tahun demi tahun nilai dia makin naik. Kalau tak percaya, tengoklah graf ni. Tak perlu tunggu jadi kaya baru nak beli emas. Cukup kita invest sebulan 100. Belum main beli je, kenalah ada ilmu dulu. Jemput ke page Dr. Fatin Munirah, pakar dalam strategi simpanan emas. Boleh terus je DM Dr. Fatin. Ya, dulu semua soalan berkaitan emas sebelum korang menyimpan. Tak mustahil emas yang korang simpan 100 sebulan tu lepas 3-4 tahun value dia dah betul-betul tinggi. Lagi jemput ke page Dr. Fatin. Dr. Fatin sendiri akan guide apa yang kita boleh buat dalam masa 3 tahun, 5 tahun dengan RM100.